Awak tahu tak apa yang keluar daripada badan saya? Darah setitik pun tak keluar. Dia tarik guna sering tu kan, keluar buih saja. Saya akan nampak satu lembaga hitam yang berbulu yang duduk dekat kawasan area dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Alright, so kemudian apa yang buatkan tadi, dia ada benda lain juga yang jadi kan? Ya. Kenapa saya dapat insting macam tu? Insting tu bukannya setakat dekat kerja. Dekat tempat kerja, saya ada 2-3 tempat yang saya buka tempat kerja. By the way, saya adalah seorang chef. So, kita orang ada 2-3 kedai yang kita orang pindah. Dekat tempat-tempat kita orang pindah tu pun ada insting-insting yang saya dapat rasa. Dan sebenarnya benda ni tak pernah jadi sampai saya mengalami peristiwa ni lah. Okay. Saya start peristiwa yang saya cerita ni. Okay. Tahun 2018, bulan 10 tahun 2018. Tahun 2010, 2018, saya masa tu dah kerja chef lah. Kerja chef, kalau semua tahulah kerja chef ni sebenarnya dia banyak di dapur daripada berkawan dengan orang, daripada bersosial luar lah. Sebab masa tu saya tak kahwin lagi. Saya kahwin dengan husband saya 2019. 2018 tu, by the way, kami dah tunang. Okay, kami dah tunang. Dan dia di utara, saya dah di area Lembah Kelang lah. Okay. So jauh. PJJ memang tak jumpa pun jarang-jarang. So kalau saya yang sebagai kerja kat dapur ni, dan untuk kerja-kerja F&B ni masa tu, dan saya tak ada, saya bujang kan, so saya fokus lah. Saya dah tak keluar melepak-lepak tu, jarang lah. Memang dapur, saya masuk pagi, saya balik malam. Okay. Nak dijadikan satu cerita, ada satu hari tu saya tak pasti kenapa badan saya panas sangat. Saya pun tak pasti kenapa badan saya panas macam tu. Lepas tu kakak saya, masa tu saya duduk dengan kakak saya nombor 2, dengan dia punya husband, dengan anak dia 2 orang. Anak dia time tu umur 2 tahun dengan seorang baru lahir. Kakak saya cakap saya tak sihat lah. Saya cakap saya macam demam ni, saya cakap macam tu. So kakak saya cakap okey lah, makan ubat. Kakak saya cakap macam tu. Makan ubat, okey, boleh bangun pergi kerja. Jadi buka tempat kerja, saya rasa nak pengsan. Saya lah, kenapa aku rasa macam ni? Sedang umat dah makan. Saya dah pergi klinik juga. Doktor cakap dah demam viral biasalah, dia kata. Tak ada apa ni, dia cakap saya makan ubat. So nak cerita saya tak pelarat sangat sebab saya, sampai saya macam ni. Kakak saya nombor 3, boleh tak kau pick up aku ke tempat kerja? Sebab aku tak larat nak balik ni. Kalau aku balik ni sekejap lagi, mesti aku jatuh. Sebabnya tempat kerja dengan rumah saya jalan kaki je. Kalau aku balik ni mesti aku jatuh punya. So kakak saya cakap okey lah, aku pick up lah. Dia cakap macam tu. Dia pick up. Bila pick up, dia kata okey lah, kita pergi hospital nak? Dia cakap okey. Saya cakap okey lah, jom kita pergi hospital. Saya cakap lah, saya pergi HKL. Okay. Okey lah, pergi HKL. Pergilah. Doktor cakap okey, awak demam biasa je ni. Dia cakap kita try masuk air dululah, dia kata. Sebabnya nampak badan saya lemah, macam saya kurang air dalam badan. Masuk air macam biasa. Okey, dapat MC lah, duduk rumah relax. Makin lama saya makin tak sihat. Saya makin macam, kenapa makin lama aku makin teruk? Dia punya teruk tu macam ni. Saya dah tak boleh bangun. Saya, by the way, saya duduk rumah tingkat 16. Rumah saya atas sekali. Okay. Atas sekali, tingkat 16. Atas rumah saya adalah rooftop. Okay. Untuk tengah hari sangat panas. Kalau rumah tak ada aircon, dan masa tu tak ada aircon, memang panas lah. Panas gila. Bila panas, tapi saya sejuk. Tahu tak,
sejuk di tahap macam mana? Saya minta, saya duduk dekat dalam toto, saya minta abang ipar saya balut saya dengan toto tu. Panas. Balut dengan toto tu, dia sejuk dan menggigil. Sampai kan, bila saya dah kena balut dengan toto tu kan, orang sekitar ni nampak badan saya menggigil macam tu. Macam, denggi ke saya ni? Macam tu. Sebab saya pernah denggi kena sebelum ni. Saya kata denggi ke? Macam tu. Menggigil. Dalam masa yang sama, lutut saya dah tak boleh berdiri langsung. Okay. Nak jalan tak boleh. Kalau macam contoh kan kalau kita kat jalan raya kan ada island-island yang kecil-kecil tu kan. Saya nak melangkah naik tu pun saya tak boleh. Kaki saya sakit. Saya nak berjalan saya kena pegang orang. Apatah lagi saya nak turun tangga, tak boleh langsung. Saya nak turun daripada kereta pun memang kena berpapah, sakit yang teramat. So, bila nak jadikan cerita, saya dapat detect benda ni 6 hari tau. 6 hari daripada hari pertama saya demam tu. Hari pertama dah pergi hospital. Okey. Selang 2 hari dah start menggigil semua tu. Hari kedua kayaknya hari pertama 2 hari lepas tu kakak saya cakap tak jadi ni, dia kita pergi hospital lagi. Sebab mungkin kali ni kau kena ambil darah kot. Dia cakap macam tu. Okey. Kena ambil darah. Saya pergi hospital. Saya cakap dengan kakak saya dahaga dekat hospital. Kalau orang menunggu tu kan ada vending machine kan yang jual air panas air sejuk kan. So disebabkan saya ni menggigil, kakak saya beli air Milo panas. Air Milo panas tu saya terus one shot minum yang keluar daripada vending machine tu. Alamak, panas. Okay. Kakak kata, kau tak panas ke? Aku rasa air benda ni kan macam minum air mineral. Saya cakap, tak rasa apa. Tak panas langsung, saya cakap macam tu. So kakak saya cakap, okey lah. Dia cakap tak apalah, tunggu je lah. Dan by the way, dalam duration time tu saya dah tak nak makan. Saya dah tak ada selera langsung nak makan. Saya makan ni semuntah. Saya boleh minum air kopi panas sahaja. Dengan apa-apa yang panas lah. Okay. So, that time, saya rasa macam, tak apalah, kita tengoklah doktor ni nak cakap apa. Saya pergi jumpa doktor kata, okey lah, bukan doktor lah, nurse dekat hospital cakap kita ambil darah. Awak tahu tak apa yang keluar daripada badan saya? Darah setitik pun tak keluar. Dia tarik guna sering tu kan, keluar buih sahaja. Macam buih, macam kita buat air sabun tu, buih-buih macam tu masuk kat sering tu. Langsung tak ada darah. Disebabkan tak ada darah, nurse tu terpaksa cucuk saya 2-3 tempat. Dapat, tapi tak sampai pun yang secukupnya untuk kita buat test. Faham. Saya macam doktor cakap okey lah, sebab awak ni tak ada darah, kita takut sebenarnya awak ni kekurangan air dalam badan, dia cakap. Okey, so dia bagi lagi 2 tube air tu. Tapi still juga tak ada darah. Dia kata tak apalah, awak balik dulu, dia cakap. Nanti kalau rasa tak sihat lagi lepas kita makan ubat ni, awak datang lagi, dia cakap. Dia macam, okey lah, tak apalah, balik rumah. Balik rumah semua, saya macam, apa kena ni kan? Sebabnya takkanlah saya sakit sampai demam semata-mata, sampaikan lutut saya sakit. Nakal saya dekat tangan ni, yang kalau kita genggam kan ada nakal-nakal kan. Nakal sini semua merah macam saya bertumbuk. Okay. Selalu merah. Muka saya ni dekat bawah mata ni naik rashes yang macam merah-merah. Tak tahu kenapa. Disebabkan demam. Demam saya suhu time tu 40-39. Memang demam lah. So saya kata, kenapa tak tahu. Sampailah dah 2 hari lepas tu, sampailah tiba-tiba saya rasa saya dah start meracau. Abang ipar saya tak ada kat rumah, tinggal saya, kakak saya yang nombor 2 dengan anak dia 2 orang. Saya cakap kakak saya, kau buka pintu balkoni, kau buka je. Tapi aku pun tak tahu kenapa, kau buka je lah, saya cakap. Sebab time tu saya dah cakap bukan-bukan. Saya dah start macam cakap, saya pun tak tahu saya cakap apa. Okay. Cuma saya cakap lah macam tu, macam ni. Dia bunyi saya meracau. Tapi saya pun tak tahu saya cakap apa. Kakak saya pun macam tu tak terfikirlah nak record ke apa ke, tak ada. Cuma saya cakap dengan dia, jangan buka ruqyah. Sebab kan kita orang dah ada history pasal upah kita orang kan. So saya cakap jangan buka ruqyah. Tak tahu macam mana, saya buka surah Sulaiman. Saya cakap macam tu. Saya cakap okey lah, surah Sulaiman. So kakak saya nombor 2 call lalung saya. Dia cakap macam ni, kau buka 5 bis. Dia cakap macam tu. Dia buka 5 bis. Okey, dalam masa yang sama surah Sulaiman tu berjalan lah. Saya tak tahu kenapa, saya sangat macam saya rasa saya nak bangun, saya tak larat. Saya rasa saya nak lompat. Saya rasa saya
tak sihat. Kakak saya pun pelik. Dan anak kecil, apa yang dia nak buat ni? Dia cakap kan. So tak apa. Sampai kan, ini agak macam kotor sikit. Sorry tau. Okay. Saya cakap dengan kakak saya, tolonglah. Aku nak minum kopi O. Kopi O panas. Cakap macam tu. Kau tolonglah buat. Saya cakap macam tu. Kita buat. Saya terus minum. Kakak saya buat panas-panas tu terus minum. Terus minum. Terus saya cakap, aku sakit perut. Cakap, tolong aku nak pergi toilet. Najis saya tu berwarna hitam. Mungkin itu faktor saya minum kopi je kot. Saya tak boleh minum benda lain kan. Saya tak ada selera nak makan. Badan masa tu memang saya kurus lah. Berat saya tak sampai 40 benda tu. So macam kenapa jadi macam ni? Kenapa selalu macam ni? So tak apalah. Rupanya husband saya which is tentu tunang lah, dekat belah utara dia mencari ustaz. Kakak saya pun dekat belah area belah tengah ni pun mencari ustaz. Kakak saya cakap, tak apalah, kau try tidur. Saya tidur lah. Tidur sampai ke pagi. Pagi je kakak saya nombor 3 datang. Dia datang terus dia cakap sini, dia, kau sabar tau. Dia cakap, kenapa? Cakap kan, dia kata, kau ni kena sihir. Dia cakap macam tu. Saya cakap, sihir? Ni 2018. Mana ada diorang main benda-benda macam tu? Saya fikir macam ni, saya kerja dekat betul-betul town, betul-betul dekat tengah pekan. Okay? Tengah pekan yang kalau orang daripada overseas pun akan datang melawat sini, ini adalah tempat lawatan yang siapa lagi nak main-main tempat benda macam ni. Macam tu. Okay? Dan masa yang sama rupanya husband saya pun pergi tengok dekat ustaz, dekat belah utara lah. Dia pun check, maksudnya dia bagi nama full. Saya tak pastilah dia bagi apa lagi, tapi dia macam scan daripada jauh lah. Ustazah yang kita orang jumpa dekat Rawang pun scan benda yang sama. Dua-dua ustazah ni cakap benda yang sama, tapi ada tambahan. Macam tu. Okay, ustaz dekat Penang cakap apa yang orang ni hantar adalah sihir pemisah. Walaupun time tu saya tak kahwin pun lagi dengan husband saya. Ini adalah sihir pemisah. Kalau boleh dia orang tak nak lah kita orang kahwin macam tu. Dan ustazah dekat Rawang pun cakap benda yang sama. Kalau nak dijadikan cerita, hari tu adalah ustazah tu akan datang ke rumah saya untuk berubat lah. Tapi tiba-tiba ustazah kata, saya tak boleh pergi, kereta saya rosak. Dia cakap macam tu. Tapi saya tetap macam betul ke benda dia jadi kat aku? Kenapa? Okay, kenapa jadi kat aku? Pada saya macam ni, kenapa benda ni kau tuju pada aku? Kau lagi, kalau dia perempuan lah, sebab masa tu saya tak tahu siapa lagi, kenapa tuju kat aku? Aku bukan cantik pun, aku bukan kaya pun, aku bukannya ada apa-apa pun untuk kau nak. Macam tu lah pada pandangan saya. Kenapa kepada aku? Masa tu saya memang 100% pada saya macam tak logik benda ni jadi. Macam tu. Dan adik saya yang lelaki bawa bapak saya datang lah daripada kampung. Ayah saya memang totally hangil, memang mengamuk. Bapak saya cakap, kenapa buat benda macam ni? Kau tak puas hati cakaplah depan-depan. Kenapa sampai nak hantar benda bukan-bukan kan? So macam okey lah, tak apalah, try berubat. Saya pun tak tahu kat mana dia orang jumpa ustaz yang datang ubat saya tu lah. Nak jadikan cerita, sebabnya ustazah tak boleh datang, dan hari tu dia orang nak mencari ustazah pun tak ada. Jumpa satu tu, tapi dia kata dia datang esok, dia tak boleh datang hari kejadian. Dia cakap, abang ipar saya yang sulung tadi tu, dia lah orang pertama yang try untuk rawat saya. Baca Yasin semua, letak air Yasin tu, sebab kan kaki saya yang tak boleh bangun. Kan? So try letak air tu dekat kaki. Bila dekat mana kaki tu ada air, tempat tu sejuk, akan panas kat tempat lain. Bila tempat panas, dapat rasa tau dekat badan tu. Bukan saya, masa je rasa, orang yang seliling duduk tepi tu pun dia boleh rasa. Contoh abang ipar saya letak dekat A, titik point A kan, panas tu akan beralih ke titik point B. Macam tu. Bila letak kat titik point B, panas tu akan beralih ke titik point A. Macam tu lah. So malam tu ayah saya sampai, tak apalah. Time tu saya memang tak boleh jalan. Saya nak satu tempat ke satu tempat, saya mengesut. Sebab kaki saya memang totally tak boleh jalan. Saya dah masa tu boleh diandaikan macam kaki saya lumpuh lah. Makan tak nak, apa tak nak, memang saya tak boleh buat apa-apa. Saya macam paralyzed lah, lebih kurang macam tu. So ustaz yang datang ubat saya tu datang. Okay, dia apa yang dia cakap lah, dia tu sebenarnya cikgu silat. Dia kata dia pun tak pandai sangat. Dia cakap kita tengoklah apa yang kita boleh tolong. Dia cakap macam tu.
Okay. Apa yang dia nak, dia cakap macam ni. Saya boleh datang ubat, dia cakap. Tapi kalau awak nak hidang makanan, awak hidang sebelum saya berubat, dia cakap. Kalau lepas saya berubat, saya minta maaf, saya tak boleh makan, dia cakap macam tu. Saya tak tahulah itu mungkin dia punya dia punya tata, dia punya cara lah. Saya pun tak pasti. Dia ubat. Dia kata okey lah, cari air tak kisah. Cumanya dia nak limau purut. Limau yang dia punya kulit tak cantik tu. Okay, dia nak limau purut. Dia kata limau purut ni tak ada apa pun. Dia kata untuk mandi sahaja. Mandi sebelum asar. Dia cakap macam tu. Okay. Dia buat rawatan. Dia baca ruqyah ayat Al-Quran totally 100%. Ini betul-betul ustaz lah. Maksudnya dia bukan setakat macam menunggang agama, tak. Betul-betul ustaz yang datang berubat. Dia baca ruqyah. Okey, waktu dia berubat tu, saya duduk bersandar, kaki saya berlunjuk. Dia duduk dekat kaki lah. Maksudnya ada jarak dekat kaki. Dia bacalah surah. Tangan dia bergerak. Tangan dia tu. Ustaz tu agak berjambang. Waktu dia ubat saya tu, peluh dia menitik-nitik. Dia kata, bahan kat badan awak ni terlalu panas. Walaupun kipas tu betul-betul menghadap dia. Ayah saya yang duduk sebelah ustaz tu pun memang nampak berpeluh-peluh lah. Sebab waktu dia macam tarik lah kan, lebih kurang saya pun tak pastilah. Macam dia halakan daripada tangan dia tu, daripada pinggang ke kaki tu, memang rasa benda tu keluar slow. Oh, ada rasa benda yang bergerak lah Ada rasa benda bergerak. Nak kata elektrik bukan, tapi dia memang rasa bergerak. Daripada pinggang slow sampai hujung kaki. Benda tu hilang macam tu. Okey. Saya buat rawatan dengan dia 2 kali. Hari pertama datang rawat, dia kata okey, sebenarnya dia tahu siapa, apa method yang diguna untuk kenakan saya tahu pun apa. Cuma dia kata awak try je memaafkan. Dia kata tak apalah, kita try je hantar, maksudnya bukanlah pulang pada kawan tu, kita buang je lah benda ni, biarlah dia cakap, tak payah tahu siapa, dia cakap macam tu. Tak payah tahu siapa. Dia kata kalau maafkan, awak lagi bahagia, dia cakap macam tu. Okay? Saya macam okay, fine, tak apa. Kakak saya ada try macam bagilah tahu ustaz, supaya kita orang boleh macam jauhi dia ni, faham tak? Kalau dia orang terdekat, mungkin kita dah tak payah, mungkin kita boleh bawa diri kita supaya tak ada berkomunikasi dengan dia. Ustaz tu cakap apa? Tak apa, tak payah, dia cakap. Rasanya dia pun tak berani dah datang ni, dia cakap macam tu. Saya macam okey lah, tak apalah. Tapi adalah a few thing ayah saya cakap, saya tak dengar apa ni ustaz tu. Kali kedua dia datang, dia buat urutan, tapi dia pakai glove. Saya pun ada seluar kan. Cuma dia kata sebab apa? Sebab dia kata apa yang ditanam dekat saya punya pelipat kaki, benda tu kena ditarik, dia cakap. Benda tu agak teruk di situ. Apa yang orang ni try hantar, dia nak 2 je. Sama ada saya lumpuh ataupun saya mati. Itu sahaja niat dia. Dia bukan nak apa-apa. Dia nak kau lumpuh atau kau mati. Itu sahaja dia cakap macam tu. Okay? Memang sakit lah waktu dia nak tarik dekat bawah pelipat tu. Sangat sakit. Saya tak pernah sakit macam tu. Sebab saya adalah orang yang 6 bulan sekali pergi urut badan. Sebab kerja saya agak heavy kan. So dia sangat sakit. Saya tak tahan situ. Saya kata tak apa, sabar. Dia kata kalau awak tak try sekarang, kita tak buang. Takut benda ni nanti lagi lama dalam badan. Saya cakap okey lah, tak apalah. Baik ubat. Dia dah ubat saya. Saya pun macam okey lah, lama-lama dah slow. Cuma dia kata try amalkan zikir yang subhanallah walhamdulillah semua tu. Setiap satu tu 500 kali setiap hari, dia cakap. Usahalah, dia kata buat, insyaAllah. Dan 5 bis dia kata jangan tinggal. 5 bis tu kalau boleh awak amalkan, sangat bagus, dia kata. Pendinding, dia cakap macam tu. Ya lah, okey lah, buat. Hari ke-7 lepas saya berubat, ada satu senja tu saya rasa macam sayu sangat. Saya sedih sangat. Saya pun tak pasti kenapa. Tapi saya rasa sangat sedih. Saya duduk dekat sofa dekat rumah. Saya duduk je. Lepas saya sayunya, kenapa sayu sangat? Saya cakap macam tu. Lepas tu kakak saya cakap, ustaz dia bagi tahu benda tu kalau nak keluar memang ada rasa simpan sedih, dia macam tu. Tapi jangan layan, dia cakap. Dah pergi buat apa benda yang sepatutnya buat, macam solat maghrib. Sebab tu memang waktu maghrib.
solat maghrib semua kakak saya cakap. Saya cakap okey lah, tak apalah. Tapi hati tu sayang sangat, macam dia orang meninggal rasa. Macam tu. Macam kena tinggal, rasa dia macam kena tinggal macam tu. Kenapa aku sedih sangat? Macam tu. Saya duduk termenung macam sedihnya. Macam tu. Saya cakap, tak apalah. Okey lah, tak apalah nak buat macam mana. Macam tu. Saya cakap. Tapi berintitan daripada kejadian tu, tapi tu saya dah ada insting sikit-sikit lah. Sedap. Yang itulah apa yang saya rasa dekat rumah tu. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni saya adalah orang yang macam lantak engkau lah. Macam tu. Tapi setiap kejadian tu saya dah ada rasa sikit-sikit. Ada macam kalau saya nak pergi mana-mana dengan family katanya macam ni dulu. Ain, cuba kau masuk. Cuba kau masuk dulu tempat ni. Kau ada rasa apa-apa tak? Macam tu. So kalau saya cakap tak dah, tempatnya okey. Abang ipar saya akan okey, tempatnya okey. Sebab dia yang akan tengok pula lepas tu. Macam tu. Sebab dia tak ada apa-apa. Macam tu lah. Okey. Bila saya dah lepas berubat semua kan. Saya dah start berubat. Kiranya saya dalam fasa-fasa untuk kembali sihat lah. Baru saya perasan. Rupanya dalam fasa-fasa saya nak. Fasa-fasa yang sebenarnya saya dah kena. Tapi saya tak tahu pun sebenarnya itu adalah benda tu. Okey. 3 malam berturut-turut. Saya bangun 2:30 pagi. Okey, saya sebenarnya adalah rabun. Kalau saya nak tidur, saya akan buka step mata. Okey. Saya tidur di ruang tamu masa tu. Okey, dengan anak kakak saya nombor 2. Sebab masa tu dia tengah waktu umur 2 tahun tu dia memang tengah seronok tengok TV. So setiap hari pukul 2:30 pagi saya akan terjaga dan saya muntah. Sebenarnya sebelum saya muntah tu, saya akan nampak satu lembaga hitam yang berbulu yang duduk dekat kawasan area dapur. Setiap pukul 2:30 pagi 3 hari berturut-turut. Tapi waktu saya sakit tu, saya tak ada pemikiran pasal benda tu. Maksudnya saya tak ada pun nak cerita ke orang ke apa, tak ada. Dan waktu saya bangun muntah tu, anak buah saya akan nangis. Akan bangun nangis. Dia akan balik dekat mak dia. Macam tu. Tapi bila saya dah start sihat slow-slow, baru saya macam, baru saya recap. 3 malam tu betul aku nampak benda tu. Saya tak nampak lah. Dia tak besar sangat. Tapi dia tak kurus. Yang saya tahu badan dia macam berbulu. Macam tu. Dia duduk. Disebabkan saya rabun, saya tak tahu dia tengok saya ke apa ke tak. Tapi saya nampak benda tu kat situ. Saya nampak dia semua. Saya nampak dia, saya muntah. Dalam 3 hari berturut-turut tu, saya nampak benda tu. Okey. Apa metod yang dia guna untuk kenakan saya? Pertama, dia guna bomoh siam. Okey. Sebabnya ustaz dia cakap waktu dia pulangkan tu dia nampak bomoh siam tu. Dia guna bomoh siam dan dia bomohnya bomoh siam. Metod yang dia guna adalah patung vudu. Tahu tak patung vudu? Okey, tahu. Dia menggunakan patung vudu tu untuk mengattack siapa kaki. Jarum yang dia cucuk tu adalah memang dicucuk dekat lutut lah, bahagian lutut. Main reason dia nak saya lumpuh. Itu je. 2019. Slowly daripada tu memang betul saya cakap, saya tak berani pergi sungai, saya tak berani pergi laut, saya tak pergi masuk hutan. Maksudnya aktiviti-aktiviti zaman muda saya tu, saya memang dah tak buat. Saya dah takut lah kiranya. Takut sebab saya cakap dengan husband saya time tu, bagi saya masa lah untuk saya kembali macam enjoy balik momen-momen ni. Kalau saya pergi tempat macam tu, zaman-zaman tu saya tak enjoy, saya takut. Saya cakap dengan lelaki saya, jom kita balik, takut dekat sini ramai sangat orang tengok. Macam tu. Okey. Kalau contoh macam saya pernah pergi Bukit Siling, saya bawa sikit je naik. Saya cakap dengan lelaki saya, jom kita balik, benda banyak sangat dekat sini, saya takut. Saya cakap macam tu. Sekarang saya cakap okey lah, jomlah kita balik lah. Dan starting tu sebenarnya okey, saya tak pernah tahu pun siapa yang buat, dan saya tak pernah ada niat pun nak cari siapa yang buat saya tu. Sehingga tahun lepas bulan 12 baru saya tahu siapa yang buat. Okey. Maksudnya waktu mula-mula Hafiz call saya bulan 11, ujung bulan 11 tu, saya tak tahu lagi siapa orang yang buat saya. Sehingga tahun lepas bulan 12 baru saya tahu siapa yang buat saya sebenarnya. Macam mana boleh tahu? Itu pun okey, macam mana saya boleh tahu? Sebenarnya family saya lain semua dah tahulah. Okey. Cuma bapak saya cakap jangan bagi tahu kat dia, biar je dia. Sebab actually kalau ikutkan saya adalah seorang yang agak barai lah. Tapi
bila kejadian ni jadi, saya dapat belajar macam sebenarnya kalau kau marah-marah sangat pun, kau tak dapat apa pun. Kalau kau tak jumpa orang, kau menyesal sendiri je. Biar je. Dia takkan happy pun dengan hidup dia. Pemikiran saya macam tu. Lepas saya kena benda ni. Okey. Rupanya bapak saya dapat mimpi. Bapak saya nampak muka orang, bukannya orang yang buat tu Bapak saya dapat mimpi muka bapak orang yang buat tu. Dah kenapa? Sebab sebenarnya apa yang anak dia buat ni, satu family dia tahu. Pula. Ya. Dan bapak saya pergi face to face dengan orang tu. Bapak saya tanya, kenapa kau buat benda ni? Kenapa kau buat anak aku hampir mati? Kenapa kau buat benda ni dekat dia? Jawapan dia senang je. Sebab anak aku sakit hati. Anak engkau dulu halau anak aku keluar dari rumah. Macam tu. Faham. Sebabnya kes ni, okeylah, saya ringkas je. Kita ada satu konflik masa zaman study dengan beliau ni, membuatkan beliau ni sebenarnya bersalah, tapi orang tak nampak salah dia, dan kesalahan tu orang assume saya yang buat, walaupun saya tak buat. Sampai kejadian tu terbongkar semua cerita, end up saya just cakap macam ni lah, awak ni dekat rumah ni, kalau awak duduk lagi dengan kami, mungkin nanti akan ada banyak lagi terjadi. So kalau boleh awak keluar lah. Itu yang membuatkan dia sakit hati. Itu yang membuatkan dia sakit hati, dan sakit hati dia tu tak hilang kot. Bila tak hilang tu yang dia sampai, sebab kau ikutkan, saya zaman study saya 2016-2017. Dia hantar benda tu 2018 hujung. Lama dia pendam. Tapi saya ada, dalam cerita ni ada poin-poin dia, saya tahu kenapa dia sakit hati. Okay. Satunya, dulu sebelum saya kahwin, saya adalah orang yang selalu update kat media sosial. Which is IG lah. Sebab saya tak suka save nombor orang dekat WhatsApp. Orang yang penting saja. So, saya pada saya benda ni normal sebenarnya. Macam saya nak tunang, saya counting days dekat story kan. Counting days, bila hari lagi nak tunang. So, saya nak nikah pun saya counting days, bila lagi saya nak nikah. So, dulu disebabkan saya dengan husband jauh, PJJ, setiap kali kalau dia datang turun jumpa saya akan update status. Macam tu. Dan waktu saya belum kahwin, saya suka travel dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan zaman study yang macam, okey lah kita setting time, kita pergi sini, kita pergi. So benda tu saya akan update semua dekat media sosial. Faham. Itu adalah benda sebenarnya yang membuatkan dia bertambah sakit hati. Yang sakit hati dia tu tak habis. Mungkin waktu zaman study tu dia tak boleh balas. Dan bila dia buat macam tu, dan kesalahan tu orang tahu dia buat, ramailah orang yang macam bukan menyisihkan dia, tapi lebih baik jangan, takut benda tu terulang lagi. Macam tu. So mungkin dia rasa macam, oh engkau lah sebab aku kena macam ni. Macam tu. Itu adalah point lah kenapa. So dekat situ, starting situ saya dah memang semua gambar-gambar saya dengan husband saya daripada zaman kita orang study sampai sekarang pun, sekarang adalah a few. Kalau zaman study semua saya ekas. Saya rasa media sosial ni pun kalau orang tak suka pun adalah satu sebab punca kenapa dia boleh hantar benda bukan-bukan. Betul. Walaupun kalau fikir balik, itu media sosial saya. Saya post bukannya untuk orang pun, untuk, sebab kalau kita post dekat IG, benda tu tak hilang kan, kita tak delete. So untuk kenang-kenangan lah pada saya, macam tu. Tapi tak sangka pula, rupanya ada yang tak suka. Which is orang tu pernah jadi housemate Pernah jadi housemate, dan lagi nak jadikan Twitter waktu dia, kan sebab saya baru tahu baru-baru ni kan. So sebenarnya waktu dia kahwin saya wish, waktu dia dapat anak saya wish. Sebab pada saya macam yang lepas lah. Saya jenis macam lepas lah. Dan saya memang tak dendam. Dan saya dah tahu orang ni siapa pun, saya macam okay fine, tak apalah. Kau pun saya tak tahulah, sebab saya pun sekarang dah lama tak nampak story dia kan. So macam tak engkau lah. Ini salah sebab kenapa saya takkan bagi tahu lah nama ni siapa. Sebab di kalangan kawan-kawan saya pun ada juga yang tengok Santesi. So saya takkan bagi tahu lah saya siapa. Nanti mesti ada yang cakap macam member aku ni. Kenal ni. Sebenarnya sebab saya duduk dengan dia quite lama. Okay, mesti ada yang tanya, macam mana pula bapak saya boleh nampak muka bapak dia kan? Sebab actually kita orang rumah
tak jauh sangat pun. Masih dalam satu daerah yang berlainan, tapi masih di satu negeri yang sama lah. So bapak saya pun actually pernah jumpa dia, pernah tengok lah bapak dia kan waktu sambung tadi masuk rumah masa begitu. So macam pernah sembang-sembang, adik saya kenapa bapak saya boleh nampak dalam mimpi tu lah. Dan bapak saya, sebab kita kan satu negeri yang sama dan daerah pun tak jauh sangat, untuk pergi ke rumah dia lebih kurang setengah jam saja. So dekat situ yang menyebabkan bapak saya boleh tahu, dekat sini sebenarnya dia. Dan memang bapak saya mimpi, bapak saya pergi approach dia. Why? Kenapa? Pergi kat rumah dia ke macam mana? Pergi dekat rumah dia. Dan dia pun tidak mengatakan tidak. Dia pun mengatakan sebab anak aku sakit hati. Itulah. Dia tak ada rasa macam kang bergaduh pula pergi rumah ni kang? Bapak saya manusia yang sangat cool. Dia takkan tiba-tiba temper. Bapak saya akan tanya dulu, why? Sebab bapak saya cakap, aku takkan maafkan lah. Macam tu. Untuk saya, ini adalah pengalaman hidup saya. Actually, saya dah tak berdendam pun. Kalau awak yang mendengar ni, itu awak rasa itu adalah awak, jangan risau. Saya dah tak berdendam. Saya rasa ini part of my life. Dan saya rasa kalau saya tak pernah jadi benda ni pada saya akan menjadi deda yang sangat temper yang dulu. Yang mungkin sampai sekarang saya akan keep media sosial 24 jam semua update mungkin. Ataupun mungkin saya akan tetap menjadi deda yang sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit marah, sikit-sikit emosi. Mungkin. So pada saya, benda ni adalah worst untuk saya. Sampai sekarang pun benda tu keep ada rasa macam tak best. Sampai kan dekat tempat kerja baru, maksudnya bangunan baru yang saya duduk sekarang untuk kerja pun, ada feeling-feeling yang tak best. Sebenarnya benda tu sebelum ni saya tak pernah rasa pun sebenarnya. So mungkin benda ni pun berlaut pada anak saya, sebab saya tak tahu kan. Sebab dia pun pernah ada, untuk sekarang pun dia stay cakap benda-benda macam tu. Mungkin adalah kesan untuk kehidupan. Tapi pada saya, kalau engkau tak buat macam ni kat aku dulu, mungkin engkau pun tak sedar. Mungkin sekarang dia dah sedar, maybe sebab dia pun dah ada anak. Kan? So mungkin tak apa. Kalau awak di sana mendengar podcast ni dan awak rasa itu tersetuju pada awak, tak payah datang jumpa. Saya dah kosong-kosong dah. Macam tu. Saya dah lama dah berdamai dengan kehidupan saya. Walaupun kalau orang lain dengar, tak payah orang jauh. Husband saya dengar pun, husband saya masih sakit hati. Pada saya benda ni normal kot kalau orang sakit hati. Sebab saya pernah cerita dekat kawan-kawan saya kat tempat kerja pun, orang cakap macam, macam mana kau boleh macam buka hati? Bukan, pada saya macam tak apa, benda ni pengalaman aku. Saya okey je. Cuma dekat sini saya nak share lah. Sepatutnya mungkin kita seronok, tapi orang yang tengok tu sebenarnya tak suka. Macam tu. Sebabnya betul, saya tak nafikan, ini mungkin ada kesalahan saya juga. Mungkin satu part ni kesalahan saya yang menghalau dia pada rumah tu lah. Keduanya mungkin kesalahan saya terlalu expose sangat semua benda kat media sosial. Sebenarnya saya tak apa. Dengan husband saya ni, semua orang tahu. Dia pun tahu sebenarnya saya memang kawan dengan dia ni. So mungkin tak tahu lah, mungkin dia rasa macam husband saya effort sangat kot daripada utara datang ke belah tengah ni untuk jumpa whatever lalala. Mungkin dekat situ dia rasa tak suka ke, tak seronok ke. Kan dia rasa macam, kenapa dia ni terlalu happy, boleh pergi vacation, boleh pergi holiday, sedangkan sakit hati dia dulu tu tak habis lagi kan. Macam tu lah. Mungkin dia rasa macam dia patut minta maaf kat dia juga. Mungkin Okay, actually kalau pasal maaf kan, waktu hari yang saya nak suruh dia keluar tu, saya minta maaf kat dia. Bukan dia minta maaf kat saya. Saya yang cakap dia. Saya minta maaf sebab saya rasa dia tak layak untuk dekat situ. Sebab masa tu actually memang saya rasa maruah saya memang kena pijak sangat macam tu. So dia tak pernah mengatakan maaf pada saya. Saya pun lepas kejadian tu saya dah tak pernah cari dia. Dalam duration tu lah, saya waktu kahwin kan saya ada wish dekat IG semua kan. Dekat dalam masa tu saya tak pernah pun buat apa-apa. Saya just macam enjoy je kehidupan saya. Rupanya ada yang tak puas hati. Sebabnya kenapa saya cakap macam tu, keputusan saya masa tu untuk minta dia keluar dari rumah tu adalah keputusan yang tepat. Kenapa saya cakap macam tu? Bila benda tu berlanjut kepada pekerjaan dan intern, dia melakukan benda yang sama dekat housemate yang lain pula. Sudah.
dia melakukan benda tu lah. So pada saya hari tersebut tu, sebab benda ni melibatkan polis tau. Aish. Besar tu kalau benda yang libatkan berlaku- polis. Ya, benda melibatkan polis dan beliau ni hampir nak dibuang pengajian lah. Which is masa tu kami dah semester akhir. Tapi benda tu tak boleh diceritakan lah, maksudnya sampai besar sangat. Sebab kita nak tertanya-tanya juga apa yang membuatkan sampai yelah housemate bergaduh sampai nak kena keluar pada rumah. Okey, kalau saya cerita benda ni, kalau saya bagi tahu benda ni, kawan-kawan saya ni akan tahu. Beliau adalah, ini habit sebenarnya saya rasa. Beliau adalah orang yang berada, ada duit, ada. Masa kami belajar tu, dia dah ada kereta mewah. Okay? Bukan kereta Kancil, Azia, Viva, tak. Kereta mewah. Kereta import. Okay? Bapak dia kontraktor. Memang berduit lah budaknya. Kesilapan dia mencuri. Mencuri dalam kuantiti yang banyak. Okay? Kenapa masa tu saya adalah mangsa? Macam ni. Dekat rumah tu, semua dah, tak semua ada partner. Yang ada partner saya dengan beliau lah. Dan kawan-kawan lain ni tak ada transport nak keluar untuk cucuk duit. Okay. Nak dijadikan cerita, masa tu PTPTN baru masuk. Okay. Housemate saya ni cakap lah, bukan yang beliau ni lah, maksudnya yang lain lah, minta tolong cucuk duit. Tiba-tiba duit dalam tu dah tak ada. Okay. Sedangkan Sat bank tu yang tahu password dia, saya dengan yang seorang lagi tu, yang beliau lah. Kenapa? Sebab selalunya macam kita nak keluar, macam dia orang tak keluar kan, dia orang minta lah tolong kita keluarkan duit. Saya kawan-kawan rumah kan, macam tu. So benda tu berpanjangan lah, pergi report polis, pergi bagi tahu dekan, benda-benda tu lah semua. Tapi kenapa diorang tak menuduh beliau? Sebab macam saya cakap, beliau ada kereta mewah, anak kontraktor, anak orang berduit. So mesti dia akan assume saya yang buat. Sebab saya biasa-biasa je. Saya tak ada transport pun. Saya memang mengharapkan husband saya ni lah sepenuhnya. Sebab zaman tu memang saya dengan husband saya dah kenal mak husband saya semua. Macam tu. Sebab memang bukan perjanjian. Memang niat saya lepas habis je pengajian, saya dengan husband nak kahwin. Macam tu lah. So diorang akan assume saya yang ambil duit tu. Okay. Sebabnya kau tahu password, kau yang selalu keluar. Siapa lagi? Takkan dia ada duit, kenapa dia nak curi? Sampai bukannya budak rumah je yang syak saya, mak budak rumah yang kehilangan duit tu pun syak saya juga. Kuantitinya agak banyak, ribu-ribu lah. Tak PTPTN baru masuk kan. Ribu-ribu that time 2016, 2017, kuantiti yang sangat besar. Lagi-lagi student, sangat besar. Besar so, sekarang pun kalau ribu-ribu pun, 1000 pun besar kan. So banyak lah. Tak apalah, saya cakap tak apalah, saya tetap menjelaskan saya tak buat. Dia tidak menuduh macam direct, macam dia kau ambil, tak. Tapi macam mana diorang menyisihkan saya, diorang tak nak kawan, diorang tak pakap. Diorang macam yang sepatutnya gelak ketawa dah tak ada, dipulaukan. Macam tu sejujurnya saya cakap, saya sangat bersyukur budak kelas dan budak rumah bukan budak yang sama, budak yang berlainan. So saya masih ada kawan-kawan yang percaya pada saya. Dan masa tu husband saya ada, so dia sangat percayalah. Dia cakap dia tahu deda macam mana, deda takkan buat benda-benda macam tu. Sebab hari-hari saya keluar dengan dia, kita orang pergi mana je, lepak mamak je pun, bukan pergi mana pun. Zaman tu tak ada duit kan. So nak dijadikan cerita macam mana tahu beliau buat, mak kepada yang kehilangan, pergi jumpa bomoh lah, untuk telik-telik lah. Dan dia memberi inisial nama. Dan dia bukan fitnah, bukan tiba-tiba tuduh macam tu, tak. Dia datang, makcik tu datang dengan ada dia punya kakak macam tu lah. Datang, dia cakap macam ni, okey lah, disebabkan situation tu pun agak macam tegang. Kenapa?
Saya cakap macam tu. Kita orang budak rumah dikumpulkan semua, buat satu bulatan. Makcik tu cakap, okeylah, kita sumpah Al-Quran. Dia cakap macam tu. Okey. Tapi mata makcik tu direct pandang saya. Dia macam bulatan Ramadan. Dia tak pandang lain, dia pandang muka saya. Sambil dia bercakap kan, dia pandang muka saya. Sebab saya tak buat, saya pandang saja. Ya makcik, kenapa makcik? Macam tu. Saya tak kisah. Saya tak buat. Saya tunjuk Al-Quran, saya bersumpah, saya memang tak ambil. Tapi tiba kepada beliau, dia tak nak. Dia kata, saya rasa saya yang buat. Dia cakap macam tu. Kenapa tu? Ya. Saya rasa saya yang buat. Direct je lah. Saya yang buat. Okay. Beliau adalah orang yang duduk betul-betul sebelah saya waktu hari kejadian. Waktu tu saya bagi Al-Quran tu pada dia. Dia kata, tak apalah dia, kira makcik, saya tak nak sumpah, saya rasa saya yang ambil. Dia cakap macam tu. So saya macam, saya tak buat. Kenapa fitnah? Tapi saya sedih lah sebab kawan-kawan tak percaya. Kawan-kawan tak percaya. Dan macam dah report polis, dah tengok CCTV dekat ATM tu pula rosak. So tak boleh tak nampak dah mukanya siapa. Macam tu. Rosak. So bila macam tu, disebabkan itulah saya cakap, disebabkan kau ni macam dah lah kau dah bagi orang hilang kepercayaan pada aku. Orang dah tak nak kawan aku, orang sisihkan aku. Aku rasa macam aku dah tak ada maruah dah duduk sini. So sekarang ni kau tak buat apa, kau tak boleh buat apa pun. Cara terbaik kau keluar lah. Sekarang kau muka tak tahu malu lagi, kau nak duduk di sini lama kan. Itu yang sebenarnya dia sakit hati. Dan mak dia memang ada datang kat rumah kita orang. Dia memang saya tak puas hati lah. Saya macam lantak kau lah makcik. Mak dia tak puas hati? Ya, memang waktu hari yang bila saya cakap kau keluar daripada rumah ni, kita orang tak nak. Memang mak kepada orang tu, mak kepada beliau tu datang. Memang masuk tak bagi salam semua. Memang dia pandang je muka saya macam, taklah. Anak kau yang buat salah, bukan saya. Tapi dia, yelah, orang macam ni kadang-kadang kita tak boleh nak fahamkan apa pemikiran dia. Itulah menyebabkan, itulah adalah punca, the main reason kenapa sebenarnya dia buat. Baik. Bermula saya pun tak tahulah. So pada saya macam, okeylah, bila kes tu dah habis, dah terjadi, itu adalah semester terakhir saya sebelum saya pergi intern. So lepas tu memang dah tak jumpa lah actually dengan budak rumah, dah tak jumpa dengan, sebab saya belajar dekat belah utara. Lepas tu memang saya cakap dengan family, saya tak nak intern dekat belah-belah situ, saya nak intern dekat belah tengah. Saya cakap so saya rasa saya sendiri kena bawa diri saya jauh daripada orang. So saya tak nak lah. So saya rasa macam buat apa kan. Tapi sebenarnya ini selingan je lah. Sebenarnya selepas yang kehilangan duit tu, kahwin, saya masih pergi. Dengan waktu saya dah kahwin dengan husband saya lah, saya masih pergi walaupun family saya semua tak bagi. Family saya tak bagi, husband saya pun tak nak pergi. Tapi saya cakap macam ni, kita kena pergi dia kahwin. Kenapa? Supaya saya kena tunjuk orang yang korang fitnah dulu ni sebenarnya tak ambil pun dari hidup aku, bahagia je. Aku, kalau saya melarikan diri terlalu lama, betul, nampak macam saya ada salah. Betul. So saya memang pergi majlis kahwin tu, dan majlis kahwin budak housemate saya yang pergi waktu saya dah kahwin, saya pergi je semua majlis housemate kahwin. So saya tunjuk saya dengan suami saya ni seronok je, kita orang tak makan lah duit macam tu. Kita orang happy cara kita orang sendiri. Macam tu lah. Tak tunjuk dada yang korang tuduh ni dulu pun tak ada lah seteruk yang korang sangka pun. Kita orang happy je. Macam tu lah. Pada saya itu cara balas dendam saya yang terbaik lah. Okey, yalah, kisah orang kata daripada pesan dendam, wallahualam kita pun tak berani nak macam mana. Ini antara yang dilalui oleh deda sendiri. Satu kisah orang kata penyakit ain ni, penyakit ain ni, bila kita publish benda ni semua, orang akan rasa macam tak kisah siapa-siapa, sebab tu penyakit ain ni benda yang bahaya sebenarnya. Dia penyakit ain ni, dia macam, yelah, bila kita tengok satu pasangan tu, cemburu. Nak pula yang tadi macam deda ni, perasaan dendam tu dah ada, campur dengan ain lagi, jadi dah double ain. Betul. So double ain ni maksudnya penyakit ain ni macam
Ni ialah permainan jin lah. Permainan jin ni macam kita kan, kenapa dah dia bahagia kan. Kalau tahu kan, dia ni biar dia tak bahagia, mula setan pun mendengar, dia memakbulkan permintaan kau. Lalu kan nampak kan jatuh tersungkur dia. Itulah permainan jin. Dia nak sentiasa kita mendoa, menyakitkan hati, semualah. Itu dia nama penyakit ain ni kan. Sebab penyakit ain ni walaupun dalam keadaan sedar atau tidak, kita pun kadang, termasuk saya pun, terlepas benda ni. Jadi supaya benda kita nak menghindar kan, supaya janganlah kata cemburu kan. Asal nampak orang tu bagi, kita rasa macam alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Supaya kita tak nak terniat benda yang iri tu, ataupun tambah pula korang dendam dengan dia dah lama, campur lagi ain tu, jadi double ain. Betul. Habis waktu kawan-kawan dah tahu cerita sebenar, ada dia minta maaf ke? Yang lain memang dia minta maaf lah. Yang beliau tu memang tak ada lah. Sampai sekarang pun tak ada. Dan yang saya tak faham lah, kan mak orang tu yang kena tu ada yang jumpa bomoh nak tahu siapa kan, mak yang kena curi tu. Dan kenapa dia nak pandang pada deda pula? Itu yang sampai sekarang pun saya tak tahu. Cumanya sebab dia memang mengaku lepas tu, dia memang cakap actually dia kata makcik sebenarnya memang benda dia jadi, memang makcik menuduh kamu. Dia cakap macam tu. Dia minta maaf lah. Makcik dia memang minta maaf lah kat saya. Dia kata waktu mula-mula dia jadi, memang makcik 100% tuduh kamu. Sebab makcik tu kiranya baik jugalah dengan saya. Sebab apa-apa pun memang, waktu anak dia kahwin pun memang saya datang, saya salam je muka dia, saya tunjuk je muka saya dengan ni. Memang baik. Tapi disebabkan satu part saya adalah orang yang agak macam ranggi, macam tu. Dan saya memang keluar dengan husband saya tu hari-hari. Sebab kita orang waktu wifi yang laju dekat mamak je. Untuk buat assignment, mamak adalah the best choice yang ada. So dia kata, mana datang duit kalau tak ambil duit orang? Sedangkan dia tak tahu semua duit saya punya duit boyfriend saya di masa tu lah. Lagi pun lepak mamak makan roti canai, Milo ais macam tu je lah kan. So dia assume macam seronok sangat hari-hari keluar. Macam tu lah pada pemikiran dia. Saya tak tahulah, mungkin dia sebersalah, saya tak pasti. Tapi dia minta maaf. Dia minta maaf. Lepas kejadian tu dia minta maaf lah. Tapi maksudnya dia tak percaya juga pada bomoh tu lah, walaupun dia dah tilik betul kan. Ya saya pun ni cumanya saya rasa dia pun tak 100% lah percaya pada bomoh tu. Tapi yang si bijak pandai ni pun mengaku, maksudnya betul dia buat lah. Okay. So bomoh tak berjalan. Ya. Alright. Tak sangka lah kan, kita tak mencari pun dia tak cari pun pelaku, tapi benda tu Allah nak tunjuk sendiri. Betul. Dan kat situ juga sebenarnya ujian ni ujian yang selayaknya Deda terima, sebab dia dah ambil apa yang ustaz tu tadi cakap, redha je, lepaskan je lah, maafkan je lah. So bila maafkan, Deda sendiri rasa macam okey je, tak ada apa. Rasa macam ada rasa manisnya selepas tu, kan, kebenaran pun terkeluar sendiri. Dan akhirnya, tapi tu aku tak faham, bila kebenaran dah terungkai, kenapa yang keluarga ni pun dia tahu yang anak dia buat macam tu, dan dia merelakan. Maaf pun tak ada cakap maaf ke apa ke, macam mana kan. Yelah faham sayang anak, tapi kenapa membolehkan atau membenarkan anak dia, meredakan anaknya buat macam tu? Aku tak faham yang tu. Cuma itulah, bila dah jadi macam ni, kadang-kadang baru kita nampak siapa kawan kita kan. Tak semestinya kawan yang selalu baik dengan kita ni kita kena percaya sampai, tapi janganlah sampai kongsi double account. Betul. Ini pening bis, dia bagi password bis. Sebab pada saya faham je, sebab zaman tu ATM jauh. So tak ada transport. Yang paling dekat yang keluar-keluar pergi dating ni lah. Macam tu. Tapi betul, kawan sebenarnya pada saya, kita boleh kawan dengan semua orang, tapi percaya tu jangan 100%. Yes. Untuk sekarang kawan saya adalah, sebab saya ada ramai adik-beradik, ramai tak ramai saya ada 6 orang adik-beradik, saya ada seorang husband. Inilah kawan-kawan saya. Apa-apa jadi pun inilah tempat saya cerita.
tempat saya meluah isi hati dekat diorang semualah. Orang luar pada saya boleh kita sembang, makan, boleh. Tapi untuk totally percaya, untuk macam kita nak involve kehidupan kita dalam kehidupan dia, saya rasa, saya pun sebab saya dah ada anak, saya rasa macam tak perlu kot. Macam tu lah. Alright. So kita pun tengoklah bila dia dah boleh sabar pun, dia rasa perasaan tak sama macam yang dulu. Pasal dulu ni kuat nak baran, kuat nak ni kan. Sekarang ni mungkin bila dah jadi sesuatu, tak biar let it go kan. Pandailah benda nak jadilah. So sebenarnya tu benda yang sangat matang lah. Betul? Betul. Jadi itulah kita kadang-kadang bila happy sangat pun sama, jangan show off sangat dekat social media. Betul. Tak semua orang suka. That's why kadang-kadang yalah, kita sebenarnya nak berkongsi kegembiraan tu, tapi sebenarnya tak semua orang rasa kita nak berkongsi. Tapi mungkin orang rasa tu pun nak tunjuk. Alah, ingat orang ni mungkin adalah hati-hati rasa macam tu kan. That's why kita jangan, ada satu kan kita cakap, kita jangan ikut kata hati. That's why hati ni dia jahat tau. Sebab kadang-kadang yalah, contohlah kita bergaduh dengan orang, bila jadi kat orang tu kita padan ke kau, tulang kau siapa suruh buat macam tu lagi kan. Dulu lah mungkin ada rasa macam tu, tapi lama-lama kalau kita fikirkan balik, kita cakap macam tu pun sebenarnya kita sama je dengan dia. Betul. Janganlah. That's why kalau jadi tu kita redha kan, cakap Allah kan, kesian, tak apalah. Mungkin ada hikmahnya tu. Jangan kita kata padan muka. Kadang-kadang kita yalah mungkin geram dan sebagainya, tapi once kita dah belajar macam-macam jadi kan, kita akan rasa boleh terima benda tu. Okay, jadi harap pada luar sana juga nak tegur sebenarnya yang dengki ni lah, sebenarnya janganlah dengki. Betul. Kita masing-masing manusia dekat atas bumi ni ada part masing-masing, ada bahagi masing-masing, ada rezeki masing-masing. Okay, dan kita patutnya join gembira sekali atas pencapaian kawan-kawan kita. Betul. Sahabat-sahabat kita ataupun orang lain lah. Kadang-kadang benda ni boleh jadi orang tu tak kenal, kita tak kenal orang tu, dan orang tu tak kenal kita pun. Bila buat macam tu pun boleh jadi juga. Contohlah jadi ke artis ke kan, artis ni dia ramai peminat, tapi dalam masa sama dia ramai haters juga. Ramai doa kan, komen kan, itulah kau. Kita boleh baca tau. Betul. Bila ada keruntuhan rumah tangga ke kan, ada yang meraihkan dan ada yang mendoakan. So bila benda-benda tak baik berlaku, elok janganlah komen. Elok doakan je. Alright, so kita nak ucapkan terima kasih pada Dede kerana sudi berkongsi cerita ni. Harap cerita ni dijadikan iktibar lah pada semua. Betul. Dan maafkanlah pada semua orang yang pernah buat sakit hati pada korang ke. Okay, jadi mungkin asbab maafkan tu, nanti one day hikmahnya dapat manisnya selepas itu, macam cerita Dede ni. Dan mungkin Dede ada sepatah dua kata sebelum kita tamatkan sesi video ni. Okey lah macam ni. Kepada semua orang, katalah kita ada satu masalah kan, dengan especially masalah antara kita lah, antara dengan kawan, dengan family ke, dengan siapa-siapa lah, dengan husband and wife ke. Sebelum kita nak bertindak apa-apa pun, pertama sekali tengok dulu, betul ke yang salah tu orang yang kita marah tu, ke masalah tu kepada kita sendiri. Kadang-kadang kita tak sedar. Okay, kadang-kadang kita tak sedar, kita akan rasa diri kita je betul. Takkan sebenarnya apa yang orang tu buat adalah reaction terhadap perangai kita yang kita lakukan. Itu satu. Keduanya, katalah kita memang menjadi mangsa sebenarnya, ataupun kita dah tahap paling terjatuh sekali, pada saya tak payah berdendam, tak payah rasa sakit hati. Cuba try cari yang manis-manisnya. Mesti setiap apa yang jadi tu mesti ada yang manis-manisnya. Betul. Kalau manis tu tak nampak di kejadian tu, mungkin manis tu akan datang kebelakangan. Tapi dengan syarat kita sendiri rasa macam tak apa, it's okay. Kalau kita berdamai dengan diri sendiri, saya yakin apa yang datang lepas tu pun macam alah easy lah benda-benda ni. Tapi dengan syarat kita sendiri kena damai dengan diri kita sendiri. Kalau kita pun tak boleh terima apa yang jadi, kalau kita asyik macam menyesal macam kenapa aku kerja macam ni, kenapa, kalau kita pun asyik macam hari-hari pun merungut pada benda yang jadi tu,
kita takkan jadi tenang lah. Pada saya, apa-apa pun tenang, satu, damai dengan diri sendiri. Kalau kita dah berdamai, kita pun pujuk diri sendiri. Sebab saya rasa diri sendiri ni tak ada siapa yang boleh pujuk kecuali diri sendiri. Kita pujuk, cakap baik-baik. Kadang-kadang kita pun kena ada masa untuk cakap dengan diri kita juga. Tak apa. Betul. Benda ni jadi, mesti ada hikmah dia. Mesti Tuhan nak bagi kau lagi hebatnya ni. Macam tu. Tak apa. So, kepada yang membuat macam ni, cuba fikir 2 kali kot. Sebab benda-benda macam ni bukan percuma. Kalau kau pergi hire bomoh tu, kena bayar. Betul. Daripada kau nak hire bomoh tu, baiklah kau pergi duit yang kau ada tu, kau pergi vacation ke mana lah. Ataupun kau beli je apa yang kau suka. Sakit hati tu tak ke mana pun. Kepada awak yang sedang mendengar di hujung sana tu, kalau awak tahu ini cerita awak atau kawan-kawan saya yang pernah ada di situation tu, kepada semua yang pernah memfitnah ataupun whatever, it's okay. Kita tetap je dengan kehidupan. Dan sebelum saya lupa, apa yang saya tahu, anak beliau ada sakit. So mungkin kita berdoakanlah kesembuhan anak dia lah. Mungkin anak dia boleh membesar lah. Sebab anak dia kecil lagi, so kesian kan. So kita doakan sama supaya anak beliau akan sihat sampai besar lah. Alright, baik. Ini bukan kita nak suruh membenci sesiapa ke atau buka aib sesiapa ke, tak. Yang ni jadi tiba dan kita tak mention siapa-siapa lah. Kadang-kadang orang boleh berubah dengan cerita macam ni, Bish. Betul. Kan kita harapkan ada kesedaran lah dalam tengah mandu dan sebagainya. Mungkin ada hati-hati yang terjentik supaya terbuka hati. Kadang-kadang orang tegur tak berlapang dada kan. Mungkin dengan cerita macam ni, insya-Allah dapatlah sesuatu. Okey. Baik, terima kasih Reda kerana sudi berkongsi cerita yang sangat menarik. Harap akan datang ni lebih happy, lebih tenang dan bahagia bersama suami dan keluarga tercinta. Right. So kita ucapkan terima kasih juga pada semua yang mendengar cerita dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.